Sebelum ni Tira pernah share pasal Sayyidul Istighfar kan. Mungkin ada yang dah lupa, so Tira nak remind balik. So, siapa yang baca Sayyidul Istighfar ni, contoh malam sebelum tidur tu dia baca Sayyidul Istighfar. Esok pagi sebelum subuh kalau dia meninggal dunia, Nabi cakap orang tu adalah ahli syurga. Dan siapa yang baca waktu petang, dia meninggal waktu malam, orang tu juga adalah ahli syurga. Sebab apa kita kena baca Sayyidul Istighfar? Sebab akhir hidup kita ni kita cuma harap rahmat dan kasih sayang Allah je. So jom, start daripada hari ni kita sama-sama buat Sayyidul Istighfar balik. Boleh? Sayyidul Istighfar ni dia panjang sikit, tapi senang je nak mengapai dia kalau hampa dengar lagu. So selalunya tidak akan buka YT. Yang paling famous sekali Sayyidul Istighfar daripada UNIC lah. Jom kita sama-sama baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu. Dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Masya Allah. Maksud Sayyidul Istighfar tu pun kita berulang kali minta ampun. Aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Dan aku sedari nikmat-Mu kepadaku. Aku sedar dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Bukan sekadar kita baca, bukan sekadar kita menghafal, rasakan dalam hati bila baca tu.